Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Imran Zaki dalam sesi motivasi pagi. Dan hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama membincangkan berkenaan dengan topik karakter yang sangat menarik di dalam Al-Quran yang namanya Ibadur Rahman, hamba Ar-Rahman. Ini sebuah identiti yang sangat unik yang kita dapati daripada surah Al-Furqan. So bila kita belajar tentang kehidupan ni, kadang-kadang kita senang melantun tau. Bila orang tarik kita kepada unnecessary drama, drama yang tidak perlu, drama yang buatkan kita rasa nak bergaduh, nak marah. Kita pun akhirnya melantun. Kita pun akhirnya kita jadi orang yang makin menaikkan suara, menjadi orang yang bengis, menjadi orang yang marah-marah dan sebagainya. Akhirnya setelah sekian lama kita pun berubah. Kita jadi orang yang kadang-kadang cepat mencarut, cepat mengeluarkan kata-kata yang buruk dan sebagainya. Dan akhirnya kita lupa diri kita ni sebenarnya apa. So bila kita dapati dalam surah Al-Furqan ni, Allah mengajarkan berkaitan dengan diri kita ni, bila kita jumpa orang-orang macam ni, apa yang patut kita buat. Kita nak kena ada karakter yang macam mana. Sebab kadang orang sukalah bila tarik kita dalam drama-drama yang tidak sudah. Menarik kita untuk respon, memaksa kita untuk cakap benda yang tak baik. Tapi kita kena belajar untuk humble. Dalam masa yang sama kita belajar kena ada confident yang buatkan kita ni tidak diganggu. Tidak menjadi gelora yang terlalu mudah sangat berkocak wajahnya dan sebagainya. Kita perlu ada waktu yang kadang-kadang tenang, jadi faham bila benda tu cuacanya walaupun sedang buruk. Cuaca emosi kawan-kawan kita, cuaca diri kita pun sedang buruk, tapi kita tahu bahawasanya kita tetap ada standard yang perlu dijaga. So hari ini insya-Allah kita akan melihat dan juga belajar berkaitan dengan karakter-karakter yang ada dalam surah Al-Furqan yang disebutkan oleh Allah Ta'ala sebagai Ibadur Rahman. So Ibadur Rahman ini yang mana kita boleh terjemahkan sebagai hamba Ar-Rahman ialah sebuah identiti yang sangat unik dan juga contented. Karakter yang sebenarnya semua orang nak. Semua orang nak jadi macam ni, dan bila kita jumpa orang pun, kita nampak orang tu, kita rasa senang dengan orang tu, dan sebenarnya itulah bahagian yang mungkin ada pada Ibadur Rahman. So antara benda yang kita belajar daripada hamba ataupun daripada karakter Ibadur Rahman ni ialah kita akan nampak Allah SWT sebut wa Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Iaitu orang yang berjalan, Ibadur Rahman ni ialah orang yang berjalan dekat atas muka bumi dalam keadaan humble, dalam keadaan rendah hati. So, dia ialah orang yang berjalan melalui kehidupan dengan rendah hati. Sekalipun dia ialah orang yang mengerti banyak hal, tapi dia tidak menunjukkan respon yang orang kata, istilah orang moden sekarang, terpaling tahu lah. Dia tidak menunjukkan respon seolah-olah begitu, dan dia selalu sudi untuk membuka ruang. So bila kita ada kawan macam ni, kita best lah. Bila kita nak sembang dengan dia, kita nak bercerita sesuatu, walaupun kita tahu yang mungkin dia dah tahu. Kadang-kadang kita share reels ke, kita share video ke. Ada orang respon dia, alah aku dah tengok dah. Alah aku tahulah benda tu. So kita jadi tak selesa sikit, tak senang. Kita rasa macam kita nak orang appreciate kita kan. So itu sebenarnya salah satu daripada karakter Ibadur Rahman, iaitu kita bila orang tunjukkan reels kat kita ataupun tunjuk video yang kita dah tengok, bagi buku yang kita dah baca, kita bukan tunjuk orang macam, alah aku dah baca dah, kau baru tahu. Tak, kita tak bagi respon macam tu. Kita respon kita ialah hauna, kita rendah hati, kita rasa happy untuk bersama-sama dengan dia walaupun kita dah baca. Bukanlah maksudnya kita mengaku kita tak baca lagi, tapi kita macam, wah lah aku itu baca, best betul lah. Oh, aku nak tengok lagi contohnya. Macam seolah-olah kita meraihkan dia punya excitement, dia punya keterujaan itu bersama-sama dengan kita. Kemudian apa lagi karakter yang ada pada Ibadur Rahman ni? Allah bagi tahu wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila orang-orang bodoh ataupun orang-orang yang tidak mengerti ataupun orang-orang yang tidak boleh kontrol emosi dia, jahil, dia ini bercakap. Bahkan istilah yang digunakan ialah khatabahumul jahil, iaitu seolah-olah macam berkhatib, macam berceramah pula. So bila orang ni tak faham tapi dia berceramah, ataupun orang ni dia nak menegur kita dalam keadaan kita tahu yang dia tak faham apa yang berlaku. Dan jahil juga dalam Quran juga disebut sebagai orang yang sifatnya tidak mampu untuk kontrol emosi. Sebab tu ada satu ayat juga digambarkan dalam Quran bila Nabi Musa alaihissalam tidak mampu untuk mengawal emosinya, dia mengatakan a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung pada Allah Ta'ala daripada menjadi orang-orang yang jahil, iaitu orang yang bodoh ataupun orang-orang yang tidak mampu mengawal emosi. Kerana sepandai apa pun kita, kalau let's say dekat jalan raya tu, kita keluarkan
Apa-apalah, macam bila kita keluarkan tu, kita keluarkan penumbuk kita ke, kita keluarkan steering lock ke. Walaupun orang tu mungkin profesor, walaupun orang tu mungkin orang pandai, kita akan kata, bodohnya dia punya tindakan tu. Kenapa istilah tu boleh keluar daripada kita? Kerana terlalu mengikut emosi. So, sebab tu istilah jahil juga boleh diterjemah sebagai orang yang tidak mampu mengawal emosinya. So, Allah bagi tahu bila orang-orang begini bercakap dengan kita, menarik kita untuk melantun, menarik kita untuk turut rasa marah, kita kata kepada apa? Kita kata kepada dia apa? Kita kata qalu salama. Kita kata salam, kita kata peace. Kita tak nak panjangkan, respon kita selamat, selamatkan diri kita, selamatkan keadaan tu. Tidak memanjang-manjangkan lagi. Sebab kita bukan nak menang sangat. Ibadur Rahman ni sifat dia bukan orang yang sifatnya berada dalam posisi nak menang ikut standard orang lain. Tak. Kita faham bahawasanya kita berada di standard tersendiri. Kita jadi orang yang tidak mahu panjang-panjangkan. So kadang-kadang dalam perbualan keluarga kita, kita tahu ni nak masuk politik ni. Dan mungkin ada kecenderungan politik yang berbeza dalam adik-beradik dan sebagainya. Kita tahu untuk tarik diri. Kita tahu untuk kadang-kadang orang tu tidak mengerti kefahaman secara penuh ke apa. Kita kata salam, it's okay. Tak apa. So ini antara benda yang boleh dijaga. Kemudian Allah bagi tahu lagi, apa lagi karakter yang penting yang ada dalam ibadur Rahman ialah walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Orang yang rumah dan ruang selamatnya ialah sujud kepada Allah Taala. Walladzina yabituna li rabbihim. Orang yang mencari ruang, orang yang selalu beribadah kepada Tuhannya, sujada wa qiyama, dalam sujudnya, dalam berdirinya. So dia sentiasa mencari Tuhan dalam apa sekalipun keadaannya. So selalu pulang, selalu ada doa, selalu berpaut kepada Allah Ta'ala dalam keadaan dia okey, dalam keadaan dia nak terduduk, dalam keadaan dia nak tersujud, dalam keadaan dia dah lemah sangat, dia pulang kepada Allah Ta'ala, dalam keadaan dia berdiri, qiyam, dalam keadaan dia boleh berdepan dengan macam-macam pun dia pulang kepada Allah Ta'ala. So itu ialah satu karakter yang sangat penting yang perlu ada untuk menjadi seorang ibadur Rahman. Yang kemudian kita akan nampak antara karakter lain yang ada pada ibadur Rahman ialah walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Orang yang selalu berdoa untuk selamatkan diri daripada api neraka. Mereka mengatakan rabbana asrif 'anna, rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam. Tuhan kami, palingkan daripada kami ni api neraka, palingkan daripada kami ni azab jahannam, api neraka itu. So itu ialah permintaan yang selalu kita minta. So kita ni nak selalu minta pada Allah Ta'ala, ya Allah selamatkan kami daripada api neraka, selamatkan kami daripada kejahatan, selamatkan kami daripada tindakan yang membawa kepada api neraka tu. So itu antara doa-doa yang selalu diulang, selalu diungkapkan oleh ibadur Rahman. Dan antara lain yang kita mungkin tidak sempat untuk sentuh semuanya pada pagi ini, tapi yang penting juga bila kita nampak ialah Allah kata bila orang tu dalam transaksinya, dia ialah orang yang seimbang. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama. Mereka ni dalam menginfakkan sesuatu ataupun membelanjakan sesuatu, mereka bukanlah orang yang sifatnya terlalu boros, yusrifu, membazir, melampaui batas, walam yaqturu, tapi tidaklah terlalu kedekut. Wa kana baina dhalika qawama, dan di antara dua itu dia orang yang seimbang, orang yang boleh berdiri, orang yang boleh kukuh. Jadi bila kita nampak hal-hal yang melibatkan transaksi, hal yang melibatkan pembelanjaan, ibadur Rahman ni sifatnya dia orangnya ada saving. Maksudnya dia usaha untuk make sure kita buat saving. Kita ada simpanan kita sendiri, tidak belanja semua daripada gaji kita. Sebahagian orang kadang-kadang kata semakin kita beragama ni kita kena bertawakal lah, tak payah ada saving. No, kita kena saving. Itu ialah antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi Yusuf AS. Kena ada saving. So benda yang besar. So kita nak kena ada saving, ada simpanan duit kita. Tapi dalam masa yang sama bukanlah kita kedekut sampai tak belanja langsung. Bukanlah maksudnya kita langsung tidak merasai kenikmatan, mata'ul hayah, kenikmatan, enjoyment kehidupan ni. Kita nak kena rasa juga, ada waktu mungkin nak minum matcha. Tapi mungkin bukanlah setiap hari kan. Mungkin bukanlah setiap waktu sampai habis duit pergi dessert hari-hari. Kita ada keseimbangan dalam berbelanja tu. Bahkan keseimbangan dalam belanja tu juga bahagian daripada karakter ibadur Rahman.
Dan itu antara benda yang kita sentuh pada hari ini. InsyaAllah esok kita akan sambung lagi berkaitan dengan apa lagi karakter yang ada pada Ibadur Rahman. InsyaAllah bersama saya dalam Motivasi Pagi, Imran Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.